je. Ya Allah. Ya Kak Jo, dengar cerita nak kongsi sikit dengan kita tentang feedback Kak Jo lepas minum grade coffee ni. Apa cerita? Oh, best sangat dah. Sebelum ni memang minum untuk kata orang tu saya ni memang lover kopi. Kopi lover. Lemah kopi kan. Tak kisahlah apa kopi latte ke apa. Tapi bila cuba dulu first kan, Romi bawa balik minum kopi ni, minumlah pagi-pagi. Biasalah pagi, kadang petang, malam. Rasa dia macam mana tak? Rasa dia tu mula-mula sebelum ni memang ada lah minum lain. Tapi rasa sebab dia herbal kan, kita rasa macam mestilah ada rasa kalau herbal ni kopi dah lain macam tak. Tapi bila minum ni yang best dia, dia punya bila buka tu dah wangi dah. Bau sedap Kata kita buka saja tu lah, syok dah. Lepas tu bancuh dia, aroma tu dah naik. Dan rasa dia memanglah best. Memang macam kita makan kopi yang premium kat luar, yang kita rasa latte macam kita biasa minum tu kan. Tapi yang best sekali yang akak nak bagi tahu ialah dia buat kita rasa kenyang. Bila akak minum ni, bila pagi dia nak selera nak makan tu, nak apa tu macam lambat. Kadang tak kisah pun sampai petang pukul 3, 4 sebab Tapi rasa kenyang lah. rasa kenyang. Mula tak perasan, tapi lama-lama rasa sebab apa dia macam susah kata lambat kita nak makan. Bila makan, bila malam macam tu lah. Bagus lah Malam tu tak minum. Siapa yang nak turunkan berat badan bagus lah. Itulah secara kata orang tu yang paling best nak bulan puasa tak lama ni kan. Betul. Bulan puasa ni lah. sahur dengan grade kopi untuk memastikan anda tak kenyang dan juga tak beli plastik hitam. Satu lagi kenyang dan buat kita bertenaga. Betul. Tenaga tu yang penting. Dia rasa segar dan tak mengantuk, tak letih. Bulan puasa memang best lah. Memang disyorkan bulan puasa. Okay? Baik. Biasa tak